Menurut berita RTM, 12 April 2025, Kementerian Komunikasi mengambil serius isu penyalahgunaan teknologi kecerdasan buatan AI dalam penghasilan bahan lucah palsu yang melibatkan seorang pelajar baru-baru ini. Timbalan Menterinya Teo Nii Chin berkata, pihaknya juga menyarankan semua sekolah termasuk sekolah swasta di seluruh negara merujuk kepada garis panduan salah laku seksual yang dikeluarkan oleh Kementerian Pendidikan Malaysia bagi menangani isu ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam Malaysia Madani. Apa khabar warga digitalisasi sekalian? Saya Muhammad Faris Aidil bin Zuhadi. Dan saya Hani Ariana binti Akmal Fairuz selaku pegawai eksekutif Syarikat Keselamatan Siber Amannet akan mengupas isu ini dengan lebih jelas di bawah topik garis panduan penggunaan kecerdasan buatan dalam kalangan murid sekolah. Dasawarsa ini sering meniti dari bibir ke bibir masyarakat digital tentang isu penggunaan internet dalam kalangan murid sekolah yang meningkat sepanjang tempoh pandemik. Dan yang lebih merisaukan lagi, penyalahgunaan teknologi kecerdasan buatan AI dalam kalangan murid sekolah dalam lingkungan usia 7 hingga 17 tahun semakin meningkat jika kita terus memandang enteng berkaitan isu ini. Antaranya termasuklah risiko utama penggunaan kecerdasan buatan AI dalam kalangan murid sekolah seperti ketagih dan kurang fokus akibat daripada penggunaan AI secara berlebihan, terutamanya aplikasi hiburan dan permainan yang berasaskan AI boleh mengakibatkan murid kurang fokus dalam pembelajaran. Di samping itu, data peribadi dan privasi murid yang dimasukkan ke dalam sistem AI berkemungkinan besar akan diceroboh dan disalahgunakan. Penggunaan kecerdasan buatan AI di peringkat sekolah mestilah sentiasa dipantau oleh pihak pengurusan organisasi seperti pihak sekolah, syarikat atau institusi perlu menetapkan garis panduan penggunaan kecerdasan buatan AI. Mereka bertanggungjawab untuk memastikan penggunaan kecerdasan buatan AI digunakan secara beretika. Oleh itu, sebagai pegawai eksekutif Syarikat Keselamatan Siber Amannet, kami ingin mencadangkan sebuah garis panduan bagi menyelesaikan isu tersebut, iaitu pihak kerajaan boleh mereka undang-undang khusus berkaitan AI bagi menangani isu etika, privasi data, hak cipta dan keselamatan, serta menetapkan definisi, skop dan larangan jelas terhadap penyalahgunaan teknologi AI dalam sektor awam dan swasta. Selain itu, dengan melaksanakan kempen kesedaran nasional mengenai kegunaan dan risiko AI juga dapat memasukkan pendidikan AI dalam kurikulum sekolah dan latihan pejabat awam secara berperingkat. Dengan pelbagai inisiatif ini, diharapkan penggunaan kecerdasan buatan AI dalam kalangan murid dapat dipandu secara beretika, selamat dan berkesan. Sesungguhnya, mencegah itu lebih baik daripada mengubati.